Alia di sini. Sekarang Alia berada di tapak video projek yang kedua. Rumah ini berkelasan 2,388 square feet. Ada 5 bilik tidur dan 3 bilik air. Rumah ini adalah setingkat setengah. So, hari ini Alia nak update progres dekat tapak ni. Kita dalam fasa pemasangan bumbung. Untuk pemasangan bumbung, kita guna atap genteng berwarna ibu ni. Alia sekarang berada di car porch bahagian atas. Jom kita masuk. Okey, untuk bahagian atas tu kita ada 3 bilik tidur dan 1 bilik air. Tapi kita tak boleh nak naik sebab tak ada tangga. So nantikan next. Okey, untuk sistem elektrik rumah ni kita dah siap tebuk dinding dan ini adalah saluran untuk wire. So ini adalah conduit dan casing plug. So itu saja update progres dekat tapak ni. Nantikan next progress bagi anda yang ada tanah di kawasan Widow atau sekitar dengannya, berminat dengan rumah setingkat setengah. Tunggu apa lagi? Roja-roja ni. Bye bye.